Hai semua, Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Pejam celik, kita dah pun melangkah ke bulan kebangsaan. Inilah masanya untuk kita bersama semarakkan semangat cintakan negara. Bukan sekadar dengan kata-kata tetapi melalui tindakan. Tahukah anda, patriotisme bukanlah hanya sekadar menyanyikan lagu negaraku atau hadir ke sambutan Hari Kebangsaan. Patriotisme bermula daripada perkara yang kita lakukan setiap hari, iaitu menghormati jalur gemilang, memelihara perpaduan antara kaum, memelihara undang-undang serta menghargai jasa serta pengorbanan pejuang yang telah menghadiahkan kemerdekaan kepada negara kita. Bayangkan jika setiap rumah di taman perumahan, kampung dan pansapuri mengibarkan jalur gemilang. Sudah tentu suasananya lebih meriah, lebih indah dan membangkitkan rasa bangga menjadi rakyat Malaysia. Namun, ada satu perkara yang jangan kita abaikan. Sebelum mengibarkan jalur gemilang, pastikan keadaannya masih sempurna. Jika bendera sudah koyak, simpan dan uruskan dengan cara yang betul kerana jalur gemilang adalah lambang kedaulatan, maruah dan identiti negara. Semoga bulan kebangsaan tahun ini menjadi medan untuk kita memperkukuh perpaduan dan menyemarakkan semangat patriotisme. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Bye.